bulan puasa nanti Amar. Amar plan nak main ringan ke nak main berat? Bagi Amar, bulan puasa still main berat. Still main berat juga. Betul, tak ada ringan. Tadi istilah ringan. Sebab orang kata kena main ringan sebab tak ada energi, baru boleh maintain muscle apa. Betul ke? Okay, time macam kalau badan Amar kan, badan Amar ni dia cepat react. Okay, bila main berat. Okay, jadi time sahur tu makan banyak. So bila time sahur tu makan banyak, so time training kita ada energi lah. Okay, so kalau kita main ringan, badan kita ni tak dapat nak hold, okay, muscle mass tu. Sebab tu dia susut. So main berat tapi short duration. Okay, sebab muscle kita ni dia akan maintain size bila kita main berat. Tapi bukan terlalu berat. So dalam 80%, okay, iaitu 8 rep lah. 8 hingga 12 rep. Okay, 70 hingga 80%. So bila kau workout macam suggestion main berat yang gagal kat 12 rep, okay, tambah sampai 8 rep. Dah cantik dah untuk maintain muscle size time bulan puasa. Jadi, jangan main ringan sangat, nanti masa susut. Amar rasa berapa set yang sesuai untuk bulan puasa? Biasa kalau jenis yang lemau kan, nak cepat recover, 3 set dah cukup dah setiap exercise. Kalau kita rasa recovery kita cukup, buat 4 set. Okay. Set. Baik. Set. Kalau untuk exercise tu dalam sejam kita boleh buat berapa exercise lah. Kalau sejam tu okey, cantik. Kalau setengah jam, tengok lah berapa game yang kita boleh buat. Tapi dia punya key dia volume. Volume tu kita tengok set. Kalau kita ada energy, kita boleh main 4 set. Kalau kita rasa lemau hari ni, esok nak puasa ni lemau ni, buat 3 set dah. Okay. Kalau korang recovery fresh kan, buat 4 set. Macam tu cara dia. Nice guys, tips daripada Predator X. Stand by guys, ada lagi satu video untuk tips bulan puasa. Stay tuned next video.